sayang. Masak apa tu? Hari ni kita masak sup sayur brokoli. Menu ni mudah, cepat dan senang nak buat dekat rumah. Mula kita panaskan minyak. Kita tumiskan halia. Masukkan bawang Holland ataupun bawang besar. Lepas tu kita boleh masukkan cili merah mengikut kepedasan. Kita tumiskan dia sampai naik bau dan kemasan. Lepas tu masukkan bawang putih, tulang ayam ataupun isi ayam. Lepas tu kita masakkan sampai ayam terkecut. Lepas tu kita boleh masukkan sebut ladi hitam. Masukkan sos tiram, kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan dry rosemary. Masukkan air masak ikut atas cita rasa. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan sayur brokoli. Kita masukkan carrot. Masakkan sampailah separuh masak. Lepas tu kita boleh masukkan kobis yang sudah dibasuh bersih. Masukkan tomato. Masukkan cube pati ayam. Kita perasakan dengan garam. Masakkan seketika sampai sayur semuanya masak. Lepas tu kita boleh masukkan minyak pijan. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Akhir sekali kita boleh taburkan irisan daun sup. Bila semua dah siap, rasa pun dah okey, sup sayur ni boleh dihidangkan bersama nasi yang panas dan bersama ayam goreng. Kalau siapa yang nak makan sup sayur je pun dah sedap. Kena pula sekarang musim hujan, cuaca sejuk, tambah sedap bila makan time panas-panas. Makan time demam pun sesuai sebab penuh dengan khasiat. Jom makan.